Dia pun dah tak tahan. Kurang sikit. Okey sikit. Kalau kerang, Oh, dia tak. Kurang sebab dia ada benda hitam tu. Okay guys, hari ni yang ada kita ada kupang je. Sotong masih beku. Okay, kita decide kita makan kupang je. buat dulu kamera, nak rasa yang teluk sengat juga, yang lokal. Walaupun kata dia ada kedai di depan. Datanglah ke Teluk Sengat. Yang keras ni kan tak masak. Ya. Masak je terbuka tu masak lah Ingat jom ke sana. Alhamdulillah. Sinilah jeti Teluk Sengat kalau nak ke Rakit Zan, Rakit Merah. Ikut sini, dia lain-lain port dia Kalau Jojo kena naik kat sana. Tapi Zan Merah Teluk Sengat boleh naik kat sini. Itu kita orang naik sini, tapi jauh lah. Subang Jambatan tu dia pergi. Jauh perjalanan dia. Zat Teluk Sengat dalam 20 minit lah tu. Kita cross jambatan tu, nak ingat kan? Kita naik Endon tu. Ke tengah ni. Ya. Ini orang sudah naik, sudah lupa lah. Kita dah 3-4 kali. Tu nampak. Sini kelemahan dia kena ada troli sebab jauh nak menolak. Kalau belah Atan sana dekat dengan kereta. Bila jauh tu letih nak mengah barang lah guys. Kita akan cuba lagi di Johor ni, tapi rakit-rakit belah sana pula. Belah Pasir Gudang belah sana pula. Belah Masai, Sungai Melayu tu. Kita tak mau belah sini dah. Tanjung Serindik ke belah sana pula. View dah tertutup. Ini kedai dia. Kalau ada setengah rakit kena naik kat sini kat jeti Teluk Sengat. Macam rakit Atan apa tak payah. Tu ada lagi rakit. Ada setengah rakit sana ada lagi. Tengok pada rakit tu, Zar rakit ke apa ke, kena tolak barang naik troli ni. Pergi sana rakit. Nampak? Banyak lagi rakit guys. Kena tanya tuan rakit tu nak naik kat mana. Bukan Atan saja. Kalau Atan dia ada pelantar Atan. Kena tahu tempat nak naik rakit. Ni bot siapa tak tahu. Pergilah. Tu dia lindung ni apa? Teluk Sengat. Bye bye.